Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran berhubung pembentukan satu ribut tropika yang dikesan berada pada latitud 3.7 darjah utara dan longitud 98.6 darjah timur. Orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada dan membuat persediaan menghadapi episod hujan lebat. Menurut Met Malaysia, ribut tropika itu dijangka bergerak ke arah timur tenggara dengan kelajuan sekitar 7 km sejam dan berpotensi membawa angin maksimum sehingga 65 km sejam. Keadaan cuaca dijangka menyebabkan hujan lebat berterusan, angin kencang serta laut bergelora di beberapa kawasan semenanjung Malaysia, khususnya ketika negara memasuki fasa monsun Timur Laut MTL. Jabatan itu menasihatkan orang ramai sentiasa mengikuti perkembangan terkini melalui laman web www.met.gov.my, aplikasi mobile My Cuaca, media sosial rasmi dan talian hotline Met Malaysia 1300 22 1638. Met Malaysia turut mengingatkan maklumat, nasihat dan amaran cuaca akan dikemaskini dari semasa ke semasa bagi memastikan orang ramai menerima perkembangan yang tepat dan terkini.